Alright, hari ni saya just nak sentuh satu topik yang tengah on rise, iaitu tentang Shopee Pay Later. In fact, saya pun guna agak Shopee Pay Later ni. Bukan untuk saya lah, tapi untuk saya sebagai business owner. Dia ada satu benda yang memudahkan seseorang itu untuk mendapatkan sesuatu benda, especially kalau benda tu benda yang keperluan. So in my case, in my context, saya ada syarikat education company which is Absolreach, yang mana saya banyak berkongsi ataupun mengajar orang tentang topik-topik pelaburan. A lot of people yang nak belajar tentang pelaburan, they don't come from money. So maksudnya mereka mungkin tidak ada duit, belum ada duit lagi. So bila nak belajar, kebanyakan orang belum ada duit lagi. Hence why they need to fork out their money first untuk belajar. So dengan wujudnya kemudahan seperti Shopee Pay Later yang memudahkan orang untuk buat pembayaran installment, tapi bear in mind, syarikat-syarikat macam ni dia akan kenakan kos. So dia akan jadi lebih mahal. So for example, let's say harga sesuatu benda tu mungkin harga RM500, tapi kalau anda nak pecahkan kepada 12 bulan installment, maybe anda kena bayar RM50 setiap bulan selama 12 bulan. So 50 kali 12 tak RM600. So kalau anda beli lump sum harga RM500, tapi kalau anda beli installment, walaupun daripada kena keluar RM500, mungkin anda belum ada duit lagi, tak cukup simpanan untuk bayar RM500, so anda mampu bayar RM50 sebulan, okey lah, not so bad. So dalam video ini, whether nak cakap benda tu baik ke tak bagus, it's not about that. Sebab bagi saya, sometimes memang perlu untuk bayar secara installment, especially kalau benda itu melibatkan benda yang penting dan barang-barang keperluan. So kalau anda belajar universiti, adakah anda keluarkan duit lump sum bayar? Kalau bagi mereka yang dilahirkan dalam keluarga yang kaya ataupun keluarga yang mampu, yes, mungkin mak ayah anda boleh terus bayar kos pendidikan, kos belajar kat universiti RM50,000 lump sum, tak ada masalah. Tapi kebanyakan rakyat Malaysia, rakyat marhain, anda terpaksa ambil loan untuk menanggung kos pembelajaran tersebut. Dan disebabkan itu, anda kena bayarlah kadar faedah yang dikenakan. But it's something, benda yang keperluan, betul tak? Sebab, some of you mungkin nak membuka peluang pekerjaan yang lebih luas, terutamanya zaman sekarang ini. So, dalam video ini saya just nak kongsikan kepada anda apakah 3 mindset penting kalau anda nak menggunakan khidmat buy now pay later or this like Shopee Pay Later or any buy now pay later out there. Yang pertama, anda kena betulkan dulu mindset anda sebelum anda menggunakan khidmat-khidmat buy now pay later ini. That is the first thing that you have to really make sure that you have the right mindset. Ada dua konteks kat sini. Yang pertama, terdesak. Maksudnya memang betul-betul for whatever reason dalam kehidupan anda sekarang ini, anda memang kesuntukan wang. Tapi apa yang anda nak beli itu adalah keperluan. Ataupun apa saja yang anda nak laburkan ini, nak beli, nak dapatkan sesuatu ini, sumber untuk anda mencari rezeki. Itu yang saya maksudkan dengan mindset. For example, anda nak beli phone sebab anda nak buat content ataupun anda nak buat live untuk jual barang. For example, untuk dapatkan duit tambahan, duit sampingan. Or it can also be your bread and butter. Maksudnya untuk kelangsungan hidup. Tapi anda memang kesuntukan wang. Anda tak ada duit simpanan, tak cukup nak dapatkan this phone. Okay, nak buat live. And this is where, okay, mindset kena betul. Maksudnya, okay, anda betul-betul terdesak dan ia adalah satu keperluan. Anda bukan beli phone untuk bermewah-mewah. Anda bukan beli phone untuk menunjuk-nunjuk kepada kawan-kawan. Tidak. Anda beli phone untuk sebagai sumber rezeki. So in that case, I feel that it's wise for you to be able to split your payment. And even better, kalau walaupun anda dah pecahkan pembayaran anda itu kepada setiap bulan dan anda berazam untuk pastikan anda gunakan barang yang anda beli itu untuk bayar duit installment setiap bulan itu. Let's say anda dah ada phone, sebab daripada phone itu anda buat content, anda buat live, anda boleh jual produk-produk anda ataupun whatever it is that you want to use it for, and kat situ anda dapat hasil, anda dapat pendapatan. So anda dapat pendapatan let's say RM500. Daripada pendapatan RM500 bersih yang anda dapat itu, okay, sebahagiannya anda guna untuk bayar hutang ataupun bayar pembayaran bulanan itu sampai habis. So it becomes a motivation. So that is the mindset that you need to have before you use all this, buy now pay later dan sebagainya. Yang kedua, nak guna all this instrument, anda kena ada juga mindset untuk disiplin bayar on time. Sebab kalau anda tak bayar on time, syarikat-syarikat ni akan mengenakan fee. So it's like late payment fee. So this late payment fee, dah lah anda mungkin kena bayar lebih. Ataupun let's say walaupun 0% installment, some of the buy now pay later, memang dia akan split
payment itu tanpa ada charges, tapi kalau anda bayar lambat, then mereka akan kenakan charges yang sangat-sangat tinggi. So charges ini sebenarnya yang merugikan anda untuk jangka masa yang panjang. So please pastikan anda disiplin untuk bayar on time. In other words, anda hanya buat sesuatu itu bila anda tahu anda mampu untuk bayar komitmen bulanan anda sampai habis. Kalau anda rasa anda tak mampu, then don't do it. Sebab benda ni bukan saja anda kena bayar late payment fees, tapi kedua dia merosakkan credit score anda. Sebab all of this pembayaran buy now pay later ni dia link kepada credit scoring anda. So maksudnya sama ada kalau bukan kat Sikris, dekat Sitos. So bila Sitos anda, markah Sitos anda teruk, so let's say lah in the future anda nak buat apa-apa pinjaman contohnya nak beli kereta ke, nak buat kad kredit ke, nak buat personal loan ke, for whatever reason, even business loan, bank akan lihat sejarah anda, mereka akan nampak yang anda ni sebenarnya tak disiplin dan tak committed untuk bayar loan anda on time. So mereka akan reject. Ataupun even kalau mereka terima pun, mereka akan kenakan kadar faedah yang lebih tinggi berbanding dengan orang-orang lain. Dan poin yang ketiga, yang terakhir, bila bercakap tentang topik beli sesuatu barang ini untuk jangka masa yang panjang lah, untuk pecahkan pembayaran anda kepada monthly installment ini, amalkan mindset delayed gratification. Okay, delayed gratification ni especially barang-barang kemahuan. First, barang-barang kemahuan ni kalau boleh elakkan berhutang, elakkan guna all this buy now pay later. That is my prinsip. Tapi let's say lah memang anda betul-betul nakkan sesuatu benda itu for whatever reason, at least use this delayed gratification. So delayed gratification ni maksudnya ini bukan barang keperluan. Kalau barang keperluan is something that you need. Tapi kalau barang kemahuan, let's say bag baru, ataupun anda dah ada handphone tapi nak beli handphone baru, so it is a kemahuan, not a keperluan. Delayed gratification bermaksud you already set your mind untuk belikan, untuk dapatkan sesuatu, tetapi anda tak mampu nak keluarkan sebab simpanan tak cukup. So anda nak bayar installment for like 6 months or 12 months. What you do is you put that item itu in the cart and then biarkannya. Sama ada biarkan selama like me myself, saya gunakan 7-day rule. 7-day rule ni maksudnya biarkan dekat dalam kad itu selama 7 hari. So let's say anda letak dalam kad nak beli hari Isnin, tapi instead of anda tekan butang purchase hari Isnin, anda tunggu Isnin depan. This sometimes work really well in the sense that setiap hari barang yang ada nak ni dalam kad itu, perasaan nak dapatkan barang itu slowly dia akan disappear. Sebab mungkin on that day itself, kemahuan anda ni membuat-buat, nafsu ni membuat-buat nak dapatkan sesuatu benda itu, but as you leave it there every day, kemahuan itu mungkin akan hilang. Mungkin anda akan minat benda lain pula. Mungkin anda dah tak teringin pun nak dapatkan benda itu. This is something that you can also use untuk protect diri anda daripada membeli barang-barang yang tak sepatutnya anda beli. So akhir kata, siapa kata hutang ni tak bagus, hutang ni jahat? Okay, hutang ni tak bagus kalau anda tak erti nak gunakan instrumen hutang itu dengan betul, ataupun anda menyalahgunakan instrumen hutang itu. Ini yang ramai orang buat silap, dan ramai orang memang dibelenggu hutang-hutang yang tak sepatutnya sebab mereka tidak ada mindset yang betul. Kalau hutang ni digunakan dengan cara yang betul, dengan penuh ilmu dan dengan berhemah, maksudnya hutang ni boleh meringankan beban kewangan anda. So instead of semua benda nak bayar cash, macam saya sendiri pun ada certain things yang saya prefer untuk bayar secara installment. Antaranya kalau let's say kalau bayar installment 0% interest, why not? Ataupun sebab banyak barang-barang yang saya beli ni in US dollar. So kalau saya tahu US dollar ni ringgit Malaysia akan mengukuh, kenapa saya nak bayar semuanya sekarang? Kalau boleh saya bayar in the future as the dollar drop, ringgit naik. Betul tak? Sebab cost untuk saya keluarkan itu makin lama makin sedikit. Because I know makroekonomi. Saya tahu tentang ekonomi, so saya boleh jangkakan. So saya akan gunakan instrumen-instrumen ini. Tak bermaksud semua benda saya bayar cash. Bila ada ilmu, sebab tu anda boleh mengoptimalkan lagi kos ataupun perbelanjaan anda dan menjimatkan lagi duit ataupun simpanan anda. Apabila digunakan dengan berhemah, dengan penuh tanggungjawab dan mindset yang betul. So bila buat hutang, bayar balik. Bila buat hutang, bayar on time. Kan? Bila buat hutang, pastikan buat hutang yang anda mampu bayar. Bukannya hutang yang anda tak mampu. Hutang yang tak mampu ni yang biasanya ramai terjebak dengan belenggu hutang-hutang yang sangat-sangat banyak dan menjahanamkan masa depan mereka. So itu saja yang saya nak kongsikan kepada anda. Ni nasihatlah kepada anda semua, especially orang-orang muda. Zaman sekarang ni kan, unfortunately amat mudah untuk membeli barang yang mahal di luar daripada kemampuan disebabkan oleh instrumen-instrumen. Okay, instrumen-instrumen hutang, they are very innovative. Kalau nak buat apa-apa, pastikan tambahkan ilmu terlebih dahulu. Itu saja daripada saya. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Dr. Adam Zubair.
share video ini kepada orang-orang yang tersayang supaya mereka pun dapat tambahkan ilmu, dan saya akan jumpa anda dalam video seterusnya.